Kalau korang nak hujan, korang kena basuh kereta atau botol. Tapi kalau korang tak nak hujan, korang pakailah baju hujan. Sebenarnya aku nak buat review pasal baju hujan yang aku baru dapatkan ni. Yang ni, cantik kan? Ya, baju hujan ni aku beli kat TikTok Shop je. Kalau korang nak, tekan link kat bawah. Lepas tu korang boleh pilih saiz apa yang korang suka. Okey, baju hujan ni, dalam dia ada poket tau. Poket satu. So, aku buat simpan aku punya hoodie. Baju hujan ni ada hoodie juga. Tapi aku tak gunalah hoodie ni. Nak buat apa guna hoodie kan? So, aku simpan je dalam ni. Dan dia punya zip ni pun kalau korang tengok, boleh zip. Lepas tu dia ada 2 layer tau. Jadi, satu layer zip dan satu lagi layer dia gunakan velcro. Jadi, korang boleh velcrokan sahaja. So, air hujan tak masuk. Dan dekat leher pun dia memang cover sampailah atas macam ni. Memang sangat nice lah. Dekat tangan pula kalau korang tengok, dia ada satu velcro juga. So korang boleh tarik ketat-ketat dan korang boleh ikat sampai habis supaya air tak masuk melalui celah-celah pergelangan tangan ni. Ada juga getah kat sini memang mantap habis. Warna hijau memang sangat menyelah lah. Jadi lebih selamat lagi kalau korang bawa motor masa hujan. Okey, selain daripada tu, dekat seluar dia, kejap aku buka. Kalau korang tengok, cerut dia memang cantik. Yang ni aku ambil saiz M. Aku punya saiz pinggang aku 29-30. Jadi saiz M memang sangat ngam. Dan seluar dia agak besar juga. Jadi kalau korang pakai kasut, masa nak sarungkan baju hujan tu, tak payah buka kasut pun. Korang boleh terus sarung je dan boleh masuk sebab seluar dia memang agak besar. Dan dekat bawah seluar dia ada ni, ada velcro juga. Jadi korang boleh pakai seluar baju hujan ni dan korang boleh tarik velcro ni ketat-ketat supaya air tak masuk melalui celah-celah pergelangan kaki korang. Okey? Design dia cantik. Pakai pun sedap, tak panas mana pun. Dan dia 2 lapis tau. Ni. 2 lapis. Tapi lapisan dalam dia bukan yang jenis jaring-jaring tu. Selesa je. Korang boleh pakai lama-lama, tak ada masalah punya. Nak pakai untuk harian boleh, nak pakai waktu hujan pun boleh. Tapi macam aku nak pakai waktu hujan je lah. Sebab sayang pun nak pakai untuk harian. Harian baik pakai wind breaker kan. So guys, baju hujan dah pakai tapi tak hujan. So kita balik. Macam tu je lah. Yang penting baju hujan ni sangat sedap. Okay? Kalau korang nak dapatkan, tekan link kat bawah. Lepas tu boleh terus check out satu baju hujan yang awesome dan cantik ni. Mantap kan?